Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni kita baca lagi kisah, 3 kisah tu ni. Dalam bab 1 lagi dakwah Nabi SAW semasa safar. Tajuk besar dia bab 1, dakwah Nabi SAW semasa safar. Tajuk besarnya dalam bab 1 ni dakwah Nabi SAW semasa safar. Kisah 1 tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli kontakkan syur laina min qada'i rahmatika ya rahman alamin. Allahumma salli kontakkan syur laina min qada'i rahmatika ya rahman alamin. Allahumma salli kontakkan syur laina min qada'i rahmatika ya rahman alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbalan. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbalan. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbalan. Tajuk pertama tu ni, dakwah Nabi SAW semasa safar hijrah. Dakwah Nabi SAW semasa safar hijrah. Dakwah Nabi SAW semasa safar hijrah. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu telah membawa Rasulullah SAW melalui jalan lembah Rakubah semasa safar hijrah. Anaknya berkata bahawa ayahku menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah datang ke tempat kami. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ada bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ada seorang anak perempuan yang dimasukkan ke tempat kami. Rasulullah SAW ingin mengambil jalan pintas ke Madinah, maka ayahku telah berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, jalan menerusi lembah Rakubah ini lebih dekat untuk ke Madinah. Tetapi pada jalan ini ada 2 orang perempuan daripada kabilah Aslam yang dipanggil Al-Muhannan, 2 orang yang hina. Sekiranya tuan mahu, kami akan bawa tuan menerusi jalan melewati mereka berdua. Rasulullah SAW bersabda, bawalah kami melewati mereka berdua. Ayahku berkata bahawa kami telah pergi menerusi jalan tersebut, sehinggalah apabila kami sampai dekat dengan mereka berdua, seorang daripada mereka berkata kepada temannya, ini orang Yaman sedang datang. Lantas baginda SAW telah mendakwah mereka berdua dan membentangkan Islam kepada mereka, dan kedua-dua mereka telah memeluk Islam. Kemudian baginda SAW telah bertanya mana mereka. Kemudian baginda SAW telah bertanya nama mereka, maka mereka menjawab Al-Muhannan dan 2 orang yang hina. Lalu baginda SAW bersabda, bukan, bahkan nama kamu ialah Al-Mukraman. Lalu baginda SAW bersabda, bukan, bahkan nama kamu ialah Al-Mukraman, 2 orang yang mulia. Kemudian baginda SAW menyuruh mereka datang kepada baginda SAW di Madinah. Kisah yang kedua tuan. Kisah yang kedua
dakwah Nabi SAW kepada orang Arab Badui semasa safar. Dakwah Nabi SAW kepada seorang Arab Badui semasa safar. Kisah yang kedua, dakwah Nabi SAW kepada seorang Arab Badui semasa safar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kata, ketika kami berada bersama Nabi SAW dalam satu safar, tiba-tiba muncul seorang Arab Badui. Apabila lelaki itu telah hampir, baginda SAW tanya kepadanya, kamu ingin ke mana? Beliau menjawab, kembali ke rumahku. Baginda SAW tanya lagi, apakah kamu inginkan sesuatu kebaikan? Beliau bertanya, apakah itu? Baginda SAW menjawab, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah SWT yang Maha Esa, tiada sebarang sekutu baginya, dan Muhammad ialah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Beliau bertanya, apakah ada saksi atas perkara yang kamu katakan itu? Apakah ada saksi atas perkara yang kamu katakan ini? Baginda SAW menjawab, pokok ini saksinya. Lantas Rasulullah SAW telah memanggil pokok itu, sedangkan ia berada di tebing lembah itu. Ia terus datang merendah bumi lalu berdiri di hadapan Baginda SAW. Lantas Baginda SAW telah meminta ia memberi persaksian bahawa sebanyak 3 kali. Lalu pokok itu pun memberi persaksian bahawa Baginda SAW ialah sebagaimana yang Baginda SAW katakan. Kemudian ia kembali ke tempat tumbuhnya. Lelaki Badui itu pun pulang kepada kaumnya sambil berkata kepada Baginda SAW, jika kaumku mengikutiku, maka aku akan datang membawa mereka bersamaku. Jika tidak, aku sendiri pasti akan datang kembali dan aku akan tinggal bersama Tuhan. Kisah yang ketiga, dakwah Nabi SAW semasa safar hijrah kepada Sayyidina Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Kisah yang ketiga, dakwah Nabi SAW semasa safar hijrah kepada Sayyidina Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Kisah yang ketiga, dakwah Nabi SAW semasa safar hijrah kepada Sayyidina Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Sayyidina Aslami radhiyallahu anhu kata, apabila Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah dan Baginda SAW telah sampai ke Ghamim, maka Sayyidina Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu telah datang berjumpa Baginda SAW. Baginda SAW pun terus mendakwah beliau kepada Islam dan beliau pun telah menerima Islam. Demikian juga semua orang yang bersama-sama beliau, dalam bilangan mereka lebih kurang 80 keluarga semuanya. Baginda SAW telah menunaikan solat Isyak dan mereka semua telah bersolat di belakang Baginda SAW. InsyaAllah. Itulah tuan-tuan sikit dakwah Nabi SAW semasa mereka bersafar, semasa Nabi SAW bersafar tu kan. InsyaAllah apa yang kita dengar ni, apa yang kita tonton ni, semoga manfaat bagi diri kita lah. Ambil iktibar dan kita sampai kepada orang lain. Kita tutup dengan tasbih keluarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanallah wa bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.